Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa uswatil hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Salawatullahi wa salam ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ففهمناها سليمان كلما آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة العقل وحسب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حز المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipertemukan lagi, masih lagi dipanjang umur kita dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita akan habiskan kitab kita ini, khatamkan kitab kita ini yang dikarang oleh Syekh Al-Mutallib Al-Hashim rahimahullahu ta'ala. Cuma pada malam ini kita sambung sedikit lagi apa yang disebut oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan ada ia berbuat baik lagi telah membinasa akan nafsunya daripada sedikit makan dan sedikit berkata, dan tidur dan memperbanyakkan sembahyang, sedekah dan puasa adalah orang yang salih dengan mengikut syekh itu. Syukur lagi baik perangainya, dan bagi syekh itu beberapa perangai yang baik seperti sabar, syukur, tawakal, murah dan qanaah, dan tetap nafsunya, dan betul dan malu dan menyempurnakan janjinya, dan diam perlahan dan sebagainya. Maka syekh itu ketika itu diterang daripada nur Nabi alaihi wassalatu wassalam. Patutlah ia bagi diikuti akan dia. Tetapi yang mendapat syekh seumpama ini sangat sedikit. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, antara lagi kata pengarang kitab kita ini diambil daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dia menyatakan bahawasanya adalah ia berbuat baik lagi membiasakan nafsunya daripada sedikit makan dan orang-orang sedikit berkata, dan tidur dan memperbanyakkan sembahyang dan sedekah dan puasa. Jadi antara kata para ulama lagi, orang-orang yang nak menuju Allah Subhanahu wa taala antaranya ialah dia membiasakan nafsunya itu daripada sedikit makan dan sedikit berkata-kata, yakni yang tidak menyebabkan iaitu diri dia itu membinasa. Jadi orang-orang yang salih, iaitu orang-orang yang nak menuju Allah Subhanahu wa taala, selain dia mengikut guru dia ataupun kita kata salih itu sendiri, orang-orang yang nak menuju menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka dia kena ajar diri dia ni dengan sedikit makan. Masuk sedikit makan di sini yakni dengan tidak membazir sembah ataupun melampau. Itu orang-orang yang nak menuju Allah perlu ada. Kerana apa? Kerana ia disukai oleh nafsu. Ridhaan yatlubuh lil hawa, seperti mana kata Imam Ghazali, perkara itu sangat disuka oleh hawa-hawa nafsu. Dan sedikit berkata, yakni berkata perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang makruh. Ada perkara-perkara yang mendatang ke perkara yang baik dan masalah. Dan tidur
Dan tidur yakni tidur yang tidak memberi mudarat kepada tubuh badan dia, seperti waktu asar, waktu maghrib. Melampau tidur akan menjadi kelam pada hati dia, ataupun la riqqatul qalbi, hati dia tu tak jadi lembut. Itu antara orang yang banyak tidur. Dan memperbanyakkan sembahyang, begitu juga dia kena memperbanyakkan sembahyang, maksudnya sembahyang sunat. Kerana sembahyang sunat ni dia mencomekkan tiang agama. As-salah imanuddin, sembahyang itu tiang agama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yad'u fi kulli khair, dia memanggil kepada semua kebaikan. Jadi Al-Imam Ibn Hajar menyatakan sebab apa dikatakan sembahyang itu seperti yang, kerana nisbah kukuh. Macam orang nak buat rumah lah, dia diri tiang dulu, maka diri tiang tu maka di situlah dia kena memperbanyakkan yang sunat. Maksud apa? Buat tiang bosming saja, ataupun tak bersih apa-apa, tak kuat, mari angin terbalik, mari air runtuh, jadi tak comel. Maka begitulah, sudah siap tiang dia tu, dia lock begitu tiang dia, mesti dia melah. Dia melah, dia ukir, rasa nak corok ni tu orang yang biasa duduk buat rumah, dia tahulah maksudnya comel tiang tu. Maka tiang agama itu buat comel lagi dengan memperbanyakkan yang sunat. Memperbanyakkan sembahyang sunat itulah mengukuhkan tiang dia. Sebab itulah kalau kitab-kitab para ulama, contohnya kitab-kitab Abu Hasan Asyazili, kitab-kitab para ulama-ulama sufi, mereka ini memperbanyakkan yang sunat, memperbanyakkan sembahyang sunat. Antara sembahyang sunat ni dia membuka jalan kepada untuk keteguhan agama seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ramai ada ni iaitu orang yang tidak sembahyang, kerja tapi tak sembahyang. Tu antara berapa puluh peratus dalam negara kita tak sembahyang. Anak-anak muda tu kadang-kadang tak sembahyang. Ini antara perkara yang akan meruntuhkan rumah dia sendiri, meruntuh agama dia sendiri. Seperti mana rumah boleh runtuh, bumbung boleh runtuh jika tiang itu runtuh. Maka begitulah bandingannya Nabi sallallahu alaihi wasallam buat misal sembahyang itu imanuddin, tiang agama. Sebab apa? Yad'u fi kulli khair, dia akan memanggil sebab semua perkara-perkara yang iaitu kebaikan. Sebab tu Rasulullah sebut yad'u, dia memanggil. Rasulullah dah sebut lafaz-lafaz lain. Rasulullah dah kata sebab menyebabkan dia akan jadi baik. Tapi Rasulullah kata yad'u, sebab benda yang baik ni manusia payah nak buat. Sifat manusia ni, Allah Ta'ala cipta hati manusia ni hanif. Semua manusia ni cenderung ke arah kebaikan. Tapi atas rajin ataupun keinginan seseorang tu saja. Tapi dengan adanya sembahyang, yad'u fi kulli khair, dia memanggil kepada semua kebaikan. Itu yang disebut oleh para ulama. Dan sedekah, dan antara lagi dia memperbanyakkan sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Orang yang banyak bersedekah ini dia dapat menolakkan bala. Tu sama ada dia sedekah itu khalil khafin, sama ada sedekah itu cara orang nampak ataupun cara sembunyi. Maka tak kira lah sedekah banyak mana, besar mana, selama mana pun, sembunyi ke terang ke, maka hakikatnya sedekah itu dia dapat menolakkan bala. Sebab itulah para ulama-ulama dulu, Al-Imam Imam Syafi'i bila dia nak bermusafir, apa lagi Imam Syekh Zakaria Al-Ansari ketika dia nak pergi belajar, dia nak sama belajar, dia bersedekah. Kerana apa? Dia nak, orang panggil sedekah itu dapat menolak bala-bala yang nak mendatang, yang tak disangka-sangka. Dengan memperbanyakkanlah sedekah, itulah salah satu jalan-jalan orang yang salih.
dan puasa, dan begitu juga puasa. Orang-orang yang menuju Allah disuruh kita memperbanyakkan berpuasa, yakni puasa sunat paling kurang Isnin Qamis, paling kurang lagi dalam sebulan 3 kali, seperti Rasulullah wasiat kepada para sahabat dia. Jangan kamu tinggal 3 perkara ini, sembahyang duha, sembahyang witir, dan berpuasa dalam sebulan 3 kali sehari. Itu antara yang kena puasa ini, dia orang panggil dia dapat membaikkan jasad dia, tubuh badan seseorang itu. Dan puasa adalah orang yang salib dengan mengikut syekh itu syukur lagi baik perangainya. Jadi orang yang mengikut syekh dia ni, hak mursyid ni, mesti dia banyak bersyukur pada Allah, lagi baik perangai dia. Perangai kena comel. Dan syekh itu berapa perangai yang baik, seperti sabar. Dan guru mursyid ini, maksud syekh di sini guru mursyid ini juga mesti dia banyak sabar. Tu guru mursyid ni bukan senang nak membimbing ke rohani orang ni. Dia kena banyak sabar, dan syukur, dan tawakal, dan murah, dan qanaah, dan tetap nafsunya. Jadi orang guru-guru salih ni orang-orang yang sampai ke makam yang tinggilah. Dia akan ada sifat perangai ini. Mana sabar, syukur, tawakal pada Allah, murah, qanaah. Ini ada sifat-sifat ni. Kalau tidak ada sifat ni pada guru mursyid, itu bukan dinamakan guru mursyid, itu akuan syekh. Itu hanya akuan guru saja, mengaku sebagai guru tapi tidak ada sifat-sifat ini, maka bukan. Sebab jalan-jalan orang-orang yang nak menuju Allah, lebih lagi orang-orang yang sampai ke hadratillah, dia ada sifat ni. Ni sifat comel ni, sifat sabar. Tu Allah Ta'ala, sehingga Imam Ibrahim Adham menyatakan Allah Ta'ala tidak menjadikan seseorang wali Allah, kekasih Allah, melainkan fi sifati zalik, melainkan ada sifat yang demikian itu. Mana sifat syukur, sifat tawakal, sifat pemurah, sifat qanaah, dan sifat tetap nafsunya, dan betul, dan malu, dan dia malu pada Allah. Tu kalau kita ada sifat begitu, itu ciri-ciri jalan nak menuju Allah lah. Maksudnya kalau tak buat, tak berzikir, rasa malu pada Tuhan. Tu rasa tak bangun tahajud, rasa salah dengan Tuhan. Alhamdulillah lah. Soal Allah Ta'ala nak angkat martabat tinggi tu hak Allah. Tu asal fikirlah, orang ni martabat aku dah naik lagi, tak payah fikir. Yang penting kita ada tak sifat tu, sifat malu ni. Idza lam tashtahi fasna' ma syi'ta. Malu-malu ini para nabi-nabi terdahulu, kata Nabi SAW, sentiasa mewasiatkan, iaitu berpesan kepada umat dia, idza lam tashtahi fasna' ma syi'ta. Apabila manusia hilang malu, dia akan buat apa saja. Fahamlah ke? Ada kira rasuah ke, bahan gay ke, awak sudah muka tak salah ke. Itu ini orang ada sifat malu. Maka para wali-wali Allah ataupun orang-orang yang ada ciri-ciri menjadi kekasih Allah, dia akan malu. Bukan dia kata buat maksiat jauh dah. Maksiat mungkin tak buat dah, dia sentiasa berjaga dah. Tapi dalam urusan ibadah daripada Allah ni, contoh dia kurang berzikir, dia rasa salah dengan Allah. Dia berasa orang panggil tak selawat pada Nabi, tak selawat pada Nabi pada hari ni, rasa menyesal, salah, rasa malu Tuhan. Tu orang azan subuh dah tak bangun-bangun lagi, rasa malu Tuhan. Orang dah nampak tapi rasa malu Tuhan. Tu mari perasaan gituin. Ciri-ciri pada orang panggil jangan kekasih Allah. Tu kalau ada sifat itu pada sesiapa saja, kata Imam Ghazali, itu jalan-jalan Allah Ta'ala sudah buka. Tu nur, cahaya, hidayah kepada dia tu Allah buka. Ada apalah. Dan mari perasaan begini, alhamdulillah dah. Syukurlah. Dan menyempurnakan janji. Jadi para wali-wali Allah, guru mursyid ni, dia akan menepati janji. Dia tidak akan memungkiri janji. Dia akan mesti akan berkata insya-Allah bila dia berjanji. Dan diam perlahan, dan dia orang panggil dia banyak diam, cara slow. Maknanya tidak cakap perkara-perkara yang mengundang kepada dosa dan yang sia-sia dan sebagainya. Banyak lagi lah. Maka syekh itu ketika itu ditelan daripada nur Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ketika itu Allah terangkan cahaya, iaitu nur Nabi Muhammad SAW, cahaya Nabi Muhammad, yakni apa-apa ajaran Nabi, hak Nabi bawa, dia akan faham. Walaupun dia bukan tok guru, bukan tok syekh, bukan ustaz, tapi dia nampak gini, walaupun dia bukan di kalangan orang ahli agama dan sebagainya, tapi bila mahari cahaya nur Muhammad ni, maksudnya seperti mana guru saya mengaji dengan guru saya, dia kata cahaya, yakni hidayah, apa-apa pandangan, apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah, ajaran Nabi, dia nampak begini, tu dia nampak, dan patutlah ia bagi yang diikut akan dia. Kalau ada syekh begitu, maka kita kena ikut buat guru. Tu kita kena buat guru. Kalau jumpa guru-guru mursyid hak begitu, tu. Dan apa kata lagi musannif, tetapi mendapat syekh seumpama ini sangat sedikit. Payah nak dapat guru mursyid ni. Biasa kita dengar semualah, guru hak musik ramai, hak mursyid payah, hak musik ramai. Tu duk mengaku siapa ke hadratillah. Tu orang hak tak tahu benda, dia baca kitab hikam tu, kitab hikam tu bisalah tu. Tu bisa makna waqafa 'ala lisan. Kata Imam Al-Ghazali, kalau hanya di atas waqaf, di atas bibir saja, maka tidak menjadi ukuran lagi. Tetapi mestilah lil jawarih, mesti amal dia tu. Ni tu cakap ilmu hakikat begini, dia sendiri tak siapa. Ni batu nak cari guru mursyid ni payah. Ni musannaf kita sebut sini, iaitu nak tetapi mendapat syekh itu sangat payah sedikit. Iaitu seperti mana disebut, seperti tanah. Tu tanah apa tu? Cikgu nampak tanah apa tu? Cempaka. Tu seperti mana tepi tu disebut kauluhu tu kata musannaf, tanah cempaka yang merah. Artinya belerang yang merah, kerana belerang itu sangat nadir, sangat jarang berlaku, jarang ada. Dan yang kebanyakan ia kuning seperti kata orang Arab, iaitu kal kibriyatul al-ahmar. Itu antaranya. Dan kalau kita tengok dalam kitab lain disebut maksud daripada al-kibriya, kal kibriya maksudnya al-kibriyatul al-ahmar. Apa maksud? Yakni ia panggil suatu tanah yang hak mana merah. Hak merah tu dia iaitu seperti para wali-wali Allah, kekasih Allah, dia diberi al-ahmadul iaitu al-kibriyatul ahmar. Makam dia tu, dia dapat berubah. Orang panggil batu-batu tu menjadi permata, hak besi jadi iaitu jadi tajam. Mana perubahan tu? Nak jadi, orang panggil nak cari bata begitu payah. Tu nak cari, orang panggil bata yang iaitu yang merah, yang ala ke orang panggil kekuningan tu, macam bata lah. Bata orang gali, orang proses dulu, bakar dulu, buat bata hak kuning tu. Bata hak tu orang buat seming gitu je, tapi nak bata hak tu. Jadi sifat tu ada pada para wali-wali Allah. Daripada bata tu dia boleh berubah, iaitu menjadi permata, jadi besi, jadi tajam. Itu maksudnya al-kibriyatu al-ahmar. Itu yang berlaku, tapi jarang berlaku. Berlaku nak cari tanah cempaka yang merah tu payah. Nak comel tu, nak cari proses dia tu payah nak cari. Maka begitulah gambarannya nak cari guru yang mursyid ini, seperti al-kibriyatul ahmar, iaitu dapat membuat tanah yang daripada merah tu, ataupun mendapat perubahan pada seorang wali itu, daripada tanah bata jadi permata, daripada besi jadi tajam tu, payah nak berlaku begitu. Maka begitulah bandingan musannaf kita kata, nak cari guru mursyid ni bukan senang, bukan senang. Hak mengaku ramai. Tu sebab itulah Imam Ghazali daripada dulu lagi, dah kitab dia banyaklah, kitab-kitab dia sebut hak tak ada hak yang selalu kita dengar lah.
dak jumpa guru mursyid, kita kena banyak berselawat pada Nabi SAW. Siapa yang dak jumpa guru mursyid, maka berselawatlah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dah jumpa guru mursyid tu, lepas tu guru mursyid tu tak ada dah, meninggal dah, maka kita beramal dengan amalan dia. Beramal dengan amalan dia, maka ke mana pun akan sampai kita ke hadratillah. Tapi kalau kita tak jumpa, kita nak jalan ke hadratillah, maka hendaklah kita banyak berselawat pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Itu pandangan Imam Ghazali. Pandangan Imam Syekh Abdul Salam juga, kalau kita tak jumpa, kalau saya masuk tarikat ni kan kena begini, maka sekurangnya kita buat amalan soleh, iaitu ikut jalan-jalan orang soleh. Mana sembahyang berjemaah, majlis ilmu, zikir, selawat, buat perkara-perkara baik, buat amalan soleh. Itu lebih selamat daripada kita nak cari guru mursyid, tiba-tiba kita tersalah jalan. Itu takut dia berlaku gitu. Itu antara disebut oleh para ulama. Maka barang siapa yang ada bahagia pada azali, nescaya mendapat syekh seperti yang telah kusebut akan dia. Jadi siapa yang nak bahagia, iaitu pada azali, maknanya pada yang akan datang, iaitu pada iaitu akan datang, maksudnya maka hendaklah dia berjumpa dengan guru mursyid yang telah gua sebut dah sebelum ini, bagaimana jalan guru mursyid. Dan sayugianya bagi orang yang salih itu bahawa dia hormati akan syekh itu pada zahir dan batin. Jadi orang yang salih, yang menuju Allah, khususnya orang yang sudah ada guru mursyid ni, maka dia kena hormat guru daripada zahir dan pada batin. Ada pun menghormatkan pada zahir itu, jangan membatah akan dia, dan jangan herau ia akan dalil-dalil sertanya pada tiap-tiap masalah. Jadi kata musannif ni, menghormat guru yang mursyid yang zahir ni, jangan kita batah dengan dia. Tu kalau guru mursyid ni, dia kata tu, sebab kadang-kadang dia kata tu dengan futuhat dan pembukaan batin Allah Ta'ala kepada dia, keluar daripada mulut dia tu. Maka kita dengar saja, ni guru mursyid lah. Tu, dan jangan herau ia akan dalil sertanya pada tiap-tiap masalah. Jadi jangan kita buat ukuran dengan dalil kata tu, patutnya begini, patutnya syariat begini, tapi dia buat jadi begini. Maka dia ketika itu dia futuhat dah, pemberian Allah Ta'ala luar biasa daripada dia. Maka kadang-kadang pada syariat zahiriyah pun nampak kelakuan salah. Tapi guru mursyid atau orang yang sampai ke hadratillah ni, para wali ni, dia tidak akan membuat perkara-perkara haram. Macam Syekh Abu Yazid katalah, guru mursyid ni, walaupun orang yang sampai ke fana hadratillah wali Allah ni, walaupun dia fana ni ibarat istilah mudah kita tu, mabuk Allah tu nampak Allah je, tak apa lain. Tu walaupun dia mabuk pun dia tetap tidak tinggal sembahyang fardu. Dengar akhir anak isteri tak cara. Ada seorang hamba Allah dulu, bila habis umur mari di pas tumbuh dulu, tu cerita tentang akhirat lah. Tu cerita tentang akhirat. Dia pun tiba-tiba mari anak. Tu orang pakat tengok belakang dia. Itu menyakit. Lepas tu anak isteri tak cara. Tu anak isteri tak cara. Tu ndak abaikan tu auratnya begini. Itu tak jadi. Tu sebab para wali-wali Allah perjalanan dia ke mana pun dia akan jaga hak fardu, hak yang haram, hak yang perkara haram dia akan pelihara, dia akan jaga. Hak yang fardu dia akan pelihara. Tak ke mana-mana pun. Cuma hak sunat ni, sembahyang sunat tu dia dah dia kurang dah. Sebab apa? Sebab dia sudah sampai kepada peringkat insanul kamil. Tu kalau kita berbahasa dan kita hikam hak dalam sikitlah. Itu antara disebut oleh para ulama. Jadi sebab itulah kadang-kadang dia menyalahi hak yang pada pandangan kita. Kita dia cakap benda gini, dia cakap tinggi, dia futuhat daripada Allah, pemberian batin Allah Ta'ala tu daripada dia. Tu jadi kita nak batah daripada zahiriyah tak padan dengan kita. Ni guru hak sebenar lah. Kalau guru hak tak sebenar tu, dia tak lewat kira. Tu dia hak tu jadi ngusik kita sungguh lah.
Jadi ngusik kita sungguh hak tu. Tu mai apa benda, buahnya jatuh, Allah jatuh. Tai ngundi pakah Allah. Tu panah neraka. Neraka sedang membakar. Tu padahal syariat dia sendiri tak betul. Itu kita tambah itu. Ini fitnah akhir zaman akan berlaku juga perkara itu. Dan jangan dan jikalau tahu ia akan tersalahnya sekalipun. Jadi kalau kita tahu ada kesilapan guru mursyid ni, maka kita tak harus seba mana dia buat begini, ya. Dia walaupun dia ada tersalah sekalipun. Sebab wali-wali Allah ni dia seperti maksum, kata para ulama. Walaupun dia bukan maksum, nabi-nabi ni saja maksum selamat, tapi nisbah kepada Allah Ta'ala pelihara dia. Dia nak buat maksiat sikit, mari tegur dari dalam. Mari tegur dari dalam. Orang biasa yang menuju Allah selalu duduk kebaikan pun, Allah Ta'ala beri tegur, tak baik tu. Mari. Tu orang yang selalu buat kebaikan, sembahyang berjemaah, kadang-kadang dia nak buat benda haram, dia berzikir pun, Allah Ta'ala beri peringatan tu. Hak ni para wali Allah, Allah Ta'ala pelihara dia. Pelihara tu bukan seperti para nabi. Nabi ni sudah tentu maksum, tak buat dosa teguh. Hak tu nabi, para nabi Rasul-Rasul alaihi wasallam. Tapi wali ni, sehingga ulama kata seperti maksum, nisbah Allah Ta'ala beri teguran. Tak baik tu. Tak kena tu. Tu macam Syekh Qadir Jalani. Syekh Qadir Jalani, tu Allah beri peringatan dalam hati dia, batin dia tu, bila syaitan menipu daya dia. Syaitan mari cahaya hijau depan dia. Syaitan kata, mu sudah sampai ke hadratillah, hebatmu insanul kamil, mu manusia hebat, tak perlu dah kamu sembahyang. Apa Syekh Qadir buat? Lepas selipar. Tu Syekh Qadir lepas selipar. Mu nak tipu daya aku. Tengok, dia dapat sedar tipu daya. Kalau orang awam, sungguh aku siapa, tak payah sembahyang dah, aku ni sembahyang sunat dah. Itu pekat orang awam masih banyak dengan gelombang dengan tipu daya. Itu antaranya. Ini sebuah pemeliharaan Allah Ta'ala kepada para kekasih Allah. Dan jangan dan kalau musannifu rahimahullah ta'ala, dan jangan membanyak sembahyang sunat serta hadirnya, tetapi mengerjakan sembarang yang telah disuruh syekh itu dengan sekadar kuasanya. Jadi antara lagi, jangan membanyakkan sembahyang, maknanya dalam ini para wali-wali Allah lah, dia sembahyang sunat ni dia kurang dah. Tu ada pun orang-orang yang nak menuju Allah, dia kena perbanyakkan yang sunat. Itu ada pun para wali-wali Allah, dia pekat siapa dah, dia tak tu dah. Sebab apa? Ma'rifatullah, makrifat kena Allah dengan Allah tu, itu orang panggil roh dia tu, itu lebih besar daripada dia sembahyang sunat lagi. Tu fadilat dia tu. Itu antaranya. Sebab itulah ilmu ni tak boleh sembang kedai kopi. Tu ilmu hakikat ni dia kena ada khusus tempat. Rasulullah pun ajar ilmu hakikat pun kepada para sahabat tentu saja. Kalau kita pergi sembang kedai kopi, kita tak perlu sembang sunat, sebab makrifat kepada Allah tu lebih penting. Tu sesat dah betul begitu. Sebab ini ilmu para wali-wali Allah. Cuma kita nak dengar jalan ni, hebatnya, mudah-mudahan aku dapat jadi seperti dia juga, hebatnya. Sebab itulah jalan-jalan mereka tu mujahadah. Sukuannya begitu. Itu antara disebut para ulama. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala, tetapi mengejar barang yang disuruh syekh itu dengan sekadar kuasanya. Jadi guru mursyid ni dia akan tengok murid dia ni sampai ke tahap mana. Sama ada murid dia ni kena tipu, dia akan khabar, ni tipu daya ni. Dia akan dapat rasa. Allah Ta'ala akan beri kepada guru mursyid sungguh. Sebab tu bukan senang nak dapat guru mursyid ni. Tak mesti guru mursyid ni orang pandai kitab Arab, tak mesti orang pandai baca kitab hikam Arab, tak mesti pandai baca kitab hikam atau benda. Ini ada pembukaan batin, futuhat daripada Allah. Tu kita nak cerita pun, saya budak siapa situ juga. Cuma kita boleh cerita atas darat saja. Nak menyelam, para wali-wali Allah saja dapat merasai bagai zaukinya, orang panggil sedaknya dalam sampai ke hadratillah. Tu mudah-mudahan
kita tak siapa pun, seruannya kita dapat menjadi pecinta kepada para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Itu antara disebut oleh para ulama. Ada pengumum hormati pada batin itu, iaitu terima tiap-tiap yang didengar daripada syekh itu. Jadi kita hormat pada guru mursyid ni, hak sungguh ni, kita terima tiap-tiap hak kita dengar dari syekh kita. Syekh kita kata begini, gini, hak kita dengar. Jangan mengengkar akan dia pada batinnya. Jangan duk main kod batin. Tu tak mung, tu tak mung, tu cakap tu, tak jangan. Jadi sebab apa? Sebab guru mursyid ni hak betul sungguh, dia sampai ke hadratillah, dia cakap pun dengan futuhat daripada Allah. Tiba-tiba kita nafi kod batin kita, maka seolah-olah kita menafikan akan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perekat wali-wali Allah ni perekat Allah Taala ingat dia. Tu perekat para wali-wali Allah ni, kita kena ingat Allah, tapi pekat wali-wali Allah ni Allah ingat dia. Allah ingat dia. Itu pekat hebat para wali-wali Allah, kekasih Allah. Qal musannifu rahimahullahu taala. Dan jangan itu jangan, dan itu juga kata musannif rahimahullahu taala, iaitu dia dengar dan jangan mengingkari pada batinnya, jangan perbuatannya, jangan ingkar perbuatan dia. Kalau hak tak betul lah, maknanya hak dia tak betul, tu tak boleh ikut. Dan jangan pada perkataannya, begitu kau perkataan dia. Dan jangan, supaya jangan ada engkau serupa dengan munafik, supaya jangan munafik talang dua muka. Depan ya, belakang tu tak mung. Guru mursyid tak boleh. Itu guru mursyid. Guru kita ataupun kawan kita tak lewat begitu juga. Kawan kita depan, okey dia molek. Tu depan, belakang kita kata dia begini. Boh kita begitu juga. Depan boh kita, ya boh. Belakang boh gini, boh duk kutub boh. Jadi begitu. Maka guru mursyid lebih lagi lah pembukaan batin Allah Ta'ala kepada dia tu, maka tak boleh dipanggil dengan perkerjaan serupa dengan munafik ni. Tu. Dan jika tiada kuasa ikut akan dia, nescaya jangan engkau serta dengan dia. Jadi kalau kita berasa syok gitu, lepas tu kita pergi kat dia, kita mengaku dia tu guru mursyid, lepas tu kita pergi kat dia, lepas tu duk nafi, duk talang dua muka. Dia buat majlis zikir, kita pergi kat majlis zikir dia juga, lepas tu di belakang kita duk kata dia, kutuk-kutuk dia. Kalau begitu kata ni, kata musannif ni, kalau kita tak nak terima keadaan dia tu, nescaya jangan engkau sertaikan dia. Tak usah gilah. Asal mengaku dia sebagai guru ni, ngaku guru saya tu, syekh saya tu, tapi belakang kita duk pelekeh dia, duk kata macam-macam dia. Maka jangan. Itu kata pesanan musannif rahimahullah taala, hingga muwafaqatlah batinmu, hingga batinmu boleh terima betul, dan zahirnya zahir sertanya, biar zahir muwafaqat, batin pun muwafaqat. Tu. Tapi orang yang mendapat guru mursyid ni, kalau kata Imam Al-Ghazali, hanya orang yang terpilih saja. Kalau kita tak jumpa, kita tak ni, baiklah banyak selawat pada Nabi, buat amalan seperti biasa, berdengar majlis ilmu ataupun sembahyang berjemaah, itu lebih baiklah. Inilah kata musannif, inilah akhir barang yang aku kosak di dalam kitab yang kecil ini, dengan kurnia yang amat sangat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata musannif kita, inilah kosak yang sedikit saja yang aku sebut dalam kitab ni, supaya kita dapat tahu apa semua ini semua daripada pemberian Allah dalam risalah ni. Subhanahu wa ta'ala, kata musannif, iaitu Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu 'uluwan kabira. Tu Subhanahu wa ta'ala amma yakuna 'uluwan kabira. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat yang ke-43. Allah Ta'ala kata apa dalam surah itu? Iaitu Allah Ta'ala menyatakan dalam itu, Maha Suci Tuhan yang Maha Tinggi Dia pada apa mereka katakan, dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Jadi musannif kita guna perkataan tu, Maha Suci Allah lah yang meninggikan, iaitu yang Maha Tinggi
iaitu daripada apa yang mereka katakan dengan ketinggian ni. Apa-apa hak yang musannif sebut dalam ni perbahasan panjang ni, isu semua adalah Maha Suci Allah. Telah selesai fakir menghimpunkan kertas ini pada hari Ahad pada waktu zuhur pada 20 iaitu pada 26 hari. Dia buat 26 hari ni pada hari Ahad pada waktu zuhur ni, lepas zuhur lah, bulan Sya'ban pada tahun Hijrah. Itu pada tahun Hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun Zaid itu tu la'ala sawab, yang tepat tu mudah-mudahan betulnya, iaitu pada tahun Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam 1262 tahun, iaitu adanya telah nama kitab I'lamul Muttaqin dan menginginkan akan dia risalah Al-Fal, iaitu kata musannif kita, aku karang kitab ni tu risalah ni walaupun kertas, dia sebut kertas, sebenarnya bukan kertas, tapi ini satu perkataan tawaduk musannif kita, dia sebut sedikit itu, itu panggil kertas. Pada hari Ahad pada waktu zuhur, musannif kita karang ni, ini orang panggil berkatnya sampai hari ni. Saya begitu juga jemaah dapat kita baca kitab ni, kita dengar apa yang disebut oleh musannif rahimahullah taala, mengingi akan dia risalah tu bawah tu sampai setakat itulah sekarang kitab bawah tu berkaitan dengan azimat Allah tu, yang guru saya baca sampai situ saja, bawah tu tentang azimat Jibril tu, kafiat tu, iaitu kita boleh baca sendiri. Ada bawah ni mestilah kita berguru berkaitan dengan apa yang disebut musannif rahimahullah taala. Habis kita khatamlah kita pada malam ini, bulan Jumaat yang sangat mulia ini, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal ulama'i wal fuqaha'i wa muhaddis syai'ul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كحبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر ذاكرون والغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على
أسعد المخلوقات كشمس الضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر ذاكرون والغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كالبدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر ذاكرون والغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل ما يقول العبد لا إله إلا الله 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 محمد صلى الله عليه وسلم عليها نهي وعليه نبعث إن شاء الله تعالى برحمته ولكم من الآمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنك مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا من الأهوال والآفات وتقضي لنا يا الله وتقضي لنا يا رحمن وتقضي لنا يا رحيم جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات جميع الخير في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا إذا رضيك أن دائما أبدا. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر أمورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح آبائي وخلجبيين وإلى سادتنا أبي بكر وعمران وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابع أحسن إلى يوم الدين. ثم إلى أولياء الله الصالحين في مشارق الأرض ومرابها في الأنبياء يا رب العالمين. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم من حفر النيران. اللهم اجعلهم من أهل الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهل الميت وعلى أهل القبور وعلى الجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي تقبل من عما ختم أعطنا ثوبا له أصل الوجوب محمدا بمحمدك يا الله. صل وسلم على المصطفى منجي الأنام من الرلاء وأزواجه آله محبط ومن تبعه وأعطى لنا حسن الخاتم وأركدا وحبلني من العلم وفهم وحكمة وآيس به يا أرحم الراحمين في القبر وحشي وسهل حياتي في حفظه ثم الدراسة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وآله ثم الصحابة بخصوصا العلامة الفاضل الشيخ إسماعيل بن عبد المطلب الهشي وغفر الله له تعالى والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم أموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
Dapat juga Allah Ta'ala beri umur kita panjang, kita dapat khatam kitab Tuan Syekh kita ini. Mudah-mudahan keberkatan sentiasa bersama dengan kita, dengan asbab musabab dengan khatamnya kita ini. Alhamdulillah walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.